Pada hari ni kita mesti sampai dekat Muara Muau. Jadi pada sesiapa yang tak tengok video ni sampai habis memang rugi lah. Sebab korang dah habiskan masa selama 3 bulan dengan 3 buah enjin bot rosak hanya untuk menjayakan ekspedisi Sungai Muau ni. Tapi sebelum kita sampai dekat Muara Muau, saya nak korang tahu satu cerita ni. Sebab tanpa kisah ni kan, takkan wujud Empayar Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1400. Okey, cerita dia macam ni. Yang mengasaskan Empayar Melaka pada tahun 1400 tu adalah Paramiswara yang berasal daripada Temasek. Sekarang ni adalah Singapura. Jadinya sebelum baginda mendapat idea untuk membuka kota di tanah Melaka, baginda telah mendirikan 2 buah kota di kawasan Sungai Muau ni. Kota pertama adalah Kota Biawak Busuk dan keduanya adalah Kota Buruk. Ini cerita 630 tahun yang lepas. Korang jangan ada yang tanya saya pula, tak ada pun cerita ni dalam buku sejarah sekolah. Sebab memang banyak cerita yang tak ada kat dalam tu, geng. Okey, tak apa geng, sekarang ni kita akan meneruskan kembali teroka Sungai Muau. Let's go. Oh, kita dah sampai geng. Jauh je. Ini potong tu jambatan dia. Tada. Itu jembatan yang kita nampak pada video lepas. Dan laluan tu umpama bypass untuk laluan lama Sungai Muau ni. Dan dengan adanya laluan baru tu kan, kita dapat menyimatkan masa hampir 30 ke 40 minit. Dan banyak juga minyak yang kita dapat jimat, geng. Kita dah sampai dekat sungai yang dipotong, Sungai Putus nama dia. Tak tahu. Jadi kita akan menuju ke bawah lagi, geng. Kita akan cuba sampai dekat Muara Muau. Tak tahu lah pukul apa. Let's go. Wah, nampak gaya ada orang menjaring lah dekat sini. Jom kita pergi tengok-tengok. Layan sungai. Orang kampung mana ni? Teriang. Temiang. Jeti Tamin. Orang-orang Jeti Tamin daripada Temiang punya steady, saya belum sempat cakap apa-apa lagi kan. Diorang dah nak sodok sardin masuk mulut dah. Jadi kita belasah dulu, geng. Memang arak lah. Dan selepas habis je kami makan, saya pun nak minta diri untuk beransur ke muara Sungai Muau. Terima kasih lagi sekali saya ucapkan kepada geng-geng daripada Jeti Tamin Temiang Muau. Semoga jeti korang masyhur di masa hadapan dan kita akan berjumpa lagi. Hey geng, ni Jeti Alung, Jeti Pomen dekat kawasan Jalan Saleh. Kita lagi dalam 2 selekor, kita dah sampai dekat Muara Muau.